Okey, jadi kalau kita tengok video kita sekarang ni, bukan video sorry, kita punya simulator kita atau kita punya app kita tengok semua bergerak macam ni Right, jadi kita terlupa kita kena buat satu state iaitu idle untuk semua kita punya objek ni. Okey, jadi kita pergi satu-satu Jadi daripada sangka depan ni, kalau kita perasan setiap ni ada dia punya animator kat sini, sangka depan ada, kipas rosak ada. Jadi bilah kipas pun ada, jadi stopper ada, ini animator Jadi kita access satu-satu, jadi kita pergi ke animator, ada sangka depan atau kita pergi je ke animation ni. Kita dalam sangka depan, kita nak buat idle dia, okey. Jadi saya dah ada sangka depan idle ni, okey. Saya buat sangka depan idle. Okey, jadi cara dia sama. Saya buat yang bila kipas rosak pula, okey. So bila kipas rosak, kita nak tambah satu lagi, kita klik create ini clip, kita namakan dia bila sama, kita gunakan nama yang sama supaya senang. Bila rosak idle. Okey, kita idle ni kita bagi besar sikit supaya kita boleh bezakan. So dalam idle state ni, kita just tak nak ada apa-apa. Kita just klik je transform, position, itu saja. Okay. Sama juga dengan set stop yang ni, bilah kipas pun kita nak ada dia punya idle state. Bilah kipas idle. Okay, pun sama juga. Kita nak record, properties, transform, position. Okay, stop recording, stopper depan pun sama. Kita nak tambah, create clip, stopper depan idle. Ini nama ni ikut sendiri-sendiri je Okay, kita klik record, add properties, transform, position. Okay, ini lock kipas tutup buka dah settle. Itu saja kan. Okay, alright. Jadi kalau kita play sekarang, kita tunggu, kadang-kadang dia lambat sikit nak refresh ke sini. Okey, ada satu lagi kita perlu buat adalah pada kita punya controller ni. Okey, kita masuk sangka satu-satu Kita double klik, ini dia. Jadi sekarang ni dia mesti dekat idle tau. Okey. Sini idle, baru dia pergi ke animation dia dekat sini. So kita pergi ke bilah kipas rosak. Ini bilah kipas rosak. Sekarang ni idle dia kat sini. Animation dia kat sini. Okay, jadi salah satu cara adalah kita klik yang idle ni sebab kita nak idle ni jadi dia punya default. Yang orange ni maksud dia default. Okay, right click, set layer default state. Macam tu So kita make transition, kita block dia dekat sini. Parameter plus trigger, kita namakan je lah trigger. Okay. Kalau kita tak ada trigger ni, dia akan main tau. Dia akan terus main macam tu. Jadi kita stop dia kat sini supaya dia idle. Okay, itu fungsi dia. Kemudian kita nak pergi dekat bilah kipas. Ini pun sama. Kita nak tukar ini menjadi kita punya idle. Ni, default. Make transition pergi ke sini. Dan saya rasa tak perlu kot. Kita try tak perlu. Tak perlu transition. Okey, kemudian kalau perlu nanti kita akan tambah bila kipas stopper depan ini pun sama, kita nak tukar ini jadi default. Okey, so kita ada dua. Ini anim, ini dia punya idle, ini dia. Kemudian sebelum saya lupa, kita punya animation ni semua kita kena contoh dia ini ini kita punya animation key kita. Kita pergi dekat animation kita ni. Semua ni yang bukan idle, kita kena offkan loop time. Kau tak nampak tu, dia loop tau. Ini maksud dia sebab dia loop. Kita tak nak ada loop. Kita klik. Okay. Yang bukan idle tak kisah. Sebab dia memang static je kat situ. Bila ini pun kita nak off loop. Idle kita tak nak. Sangka kita nak off loop. Sangka depan idle tak nak. Stopper depan ini
off loop. Okay. So sekarang ni kalau kita save, kita tengok kita punya view. Kadang-kadang dia lambat sikit kat sini. Okay, kalau lambat kita boleh refresh kat sini. Okay. Jadi ni kita punya, ini satu lagi kita belum buat. Rosak. Kipas rosak kita belum buat. Kipas rosak ni kot. Kipas bilah rosak idle. Jadi memang kita sebenarnya tak perlukan pun ni. Condition ni kita tak perlukan. Kita delete je. Kita tak perlukan. Okay. Save. Okay, jadi apa kita nak buat seterusnya? Kita nak klik, kita pergi dekat sangka depan dulu sebab arahan kedua kita adalah keluarkan sangka depan. Jadi dekat sini kita nak tambah add idle engine, everywhere action, kita nak pakai play animation on click. Okay, ni dia. Ni command dia. Jadi animator yang kita nak pakai adalah animator ni. Kita nak access animator ni, tarik ke dia. Kemudian state, ini state Ini yang kotak-kotak ni nama dia state. Animation apa kita nak pakai. Jadi kita ada sangka anim kosong ni sangka anim kosong. Okay, so saya ambil sangka anim kosong. Okay, ini kita nak rename pun boleh kalau kita nak. Sini kita rename dia. Kalau kita rasa sangka anim kosong tu tak apa nak cantik, kita rename je kat situ. Okay, kita pergi mana? Sangka depan tadi, pastikan kita punya sangka anim. Okay, itu dia. Sekarang ni kalau saya save, kita tunggu. Okay, kalau saya klik ni, klik. Oh, tak boleh lah, tak boleh. Sorry, sangka anim saya ni, kita check semula sangka anim ni, kita punya animation kita ada tak? Ini animation kita. Kita tengok animation kita. Ada tak animation kita? Kat sini. Nampak tu, animation kita tak ada kat sini. Animation kita dah terkeluar, mungkin sebab saya rename tadi kan. Dia dah jadi, dia dah hang dah. Kenapa dia hang kat sini? Okey, kita buat animation baru. Saya buat macam ni. Sangka animation ni, saya duplicatekan dia, Ctrl D. Right, kita try buka yang animation ni. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Tak ada juga Kita pun tak boleh klik record dekat sini. Sebab apa kita record? Sebab kita tak select dia. Kita select dia. Sekarang ni baru kita boleh tengok sangka anim. Ni dia. Ada. Dia ada pergerakan dekat sini. Okay. Dia ada pergerakan kat sini. Sangka anim ni. Sepatutnya kalau kita klik, dia akan bergerak lah. Sangka anim. Okay. Mungkin kita tengok dekat sini. Sangka anim. Kita ada trigger kat sini. Sangka anim. Sangka anim. Ini sangka anim kita. Sangka anim kita yang ini. Kalau kita check, dia ada animation. Sangka depan. Nampak tu. Idle. Dia adalah idle state. Okay. Patutnya dia boleh gerak macam ni. Sangka anim ni, yang ini. So dekat sini, sangka anim, ini dia. Kita nama dia. Nama dia, dia access kat sini. So kita tukar nama ni dulu. Ini idle. Ini idle. Okay. Jadi baru dia boleh access yang ini. Saya try lah delete kat ini. Boleh tak? Okay, nama tu penting sebab dia access state tu. Nama state tu. Kita test dulu. Okay, klik.
Klik, 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 klik. Dia masih tak akses. Saya cek kita punya sangka depan. Sangka depan dia. State kita dah tertukar. Ini macam tu Jadi kena check semula. Kita kena check semua dulu Okay. Kalau tak dia akan bagi kita jadi pelik sikit. Okay. Itu dia. Alright. Kita nak macam tu. Kemudian kita nak buat yang seterusnya. Klik, klik, klik. Okay. Jadi saya akan buat di dalam video yang seterusnya selepas ini. Terima kasih.